Okey, sekarang kita proceed kepada example yang seterusnya. Power bawah lebih besar daripada atas. So, sebagai contoh, kita ada x plus 3 over x square minus 4. So, untuk mula jawab, kita jawab yang vertical asymptote dulu. So, untuk case vertical asymptote, kita ada x square minus 4 equal to 0. And we also know that x square minus 4 ni can be written as x minus 2, x plus 2 equal to 0. Ataupun, awak boleh tulis directly macam ni lah. X square equals to 4. Jawapan akhir awak adalah x sama dengan negatif 2 dan juga x sama dengan 2. So, ini akan dapat x equals to plus minus 2. Sama je lah jawapan dia. So, macam saya cakap tadi lah, your vertical asymptote, nilai yang boleh menyebabkan bawah ni kosong, sekarang ni dia kuadratik kan? So, akan ada dua nilai x. So, you have x equals to negative 2 dengan x equals to 2. Okay, so kalau kita cuba nak plot, kita punya vertical asymptote tu sampai dekat sini untuk negatif 2 dengan sampai dekat sini untuk 2. Okay, now we move on kepada horizontal asymptote. Untuk case power bawah lagi besar di atas ni, best. Saya suka, dia menarik. Okay, sebab apa dia menarik? Korang tengok. Okay, bila kita apply limit infinity, sekejap saya tukarkan lalu. So, kita ada apa? Limit x menghampiri positif infinity untuk case x plus 3 over x square minus 4. Okey, katakanlah kita buat jalan kerja macam tadi kan. Memang korang kena buat pun jalan kerja ni. Okey, so kita akan faktorkan kuasa terbesar atas dengan kuasa terbesar bawah. Okey. So, awak keluarkan x. So, sini akan jadi 1 tambah 3 per x over keluarkan x square. Lepas tu awak dapat 1 tolak 4 per x square. Okey. So, kat sini kita boleh cancel, maka dia akan jadi apa ni? Limit x menghampiri positif infinity. Okey. Untuk 1 tambah 3 per x over 1, ada x. Okey, ada x, lepas tu 1 tolak 4 per x kuasa 2. Okey. Sekarang kita apply limit. So, bila kita apply limit, ni ada magic sikit. Ini akan jadi kosong. Ini akan jadi kosong. Dalam masa yang sama, kita ada x kat bawah tu. Atas dah tak ada x lah, tapi bawah ada x. Maknanya, power bawah lagi besar kan? So, bila power bawah lagi besar, dia sentiasa merujuk balik kepada benda ni. Apa jadi kepada kalau awak ada x kat bawah tu? Bila kita apply infinity, okay, dia akan jadi nombor bahagi infinity, which is 0 kan. So, ini jadi 0, ini 0. Ini pun sebenarnya boleh jadi 0 ni. Sebab atas dah tak ada x, tapi bawah ada x. So, maknanya awak ada satu nombor divided with infinity. So, jawapan dia apa? Jawapan dia kosong. Okay. Kalau awak gunakan limit negative infinity pun sebenarnya sama je. Sebab apa tau? Bila dia approach negative infinity, x approaching negative infinity, okay, awak ada 1 over x. Jawapan dia kosong juga. Sebab 1 bahagi nombor yang, nombor bahagi infinity. Dia infinity positif ke, negatif ke, dia masih konsep dia adalah nombor bahagi nombor yang sangat besar. So, dia approaching 0. So, memang akan dapat jawapan 0 juga. So, untuk case yang tadi 1 dengan case 2 ni, your answer untuk positif dengan negative infinity memang sama. Okay? So, kita boleh tulis macam ni lah contohnya. Limit x menghampiri positif infinity sama je dengan limit x menghampiri negative infinity untuk case yang x plus 3 over x square minus 4 iaitu kosong. Tapi ingat, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Jawapan dia awak kena tulis sebagai maka horizontal asymptote adalah y sama dengan kosong. Boleh? Okay, faham Tadi dekat case 1 ada shortcut kan? Okay, case nombor 2 ni pun ada shortcut juga. Macam mana kita nak confirmkan y ni, jawapan dia adalah memang kosong. Kita tengok balik soalan. So, sekarang saya akan highlight expression dengan power terbesar. So, kita ada x dengan x square. Okay. So, saya pun buat x per x square. Cancel jadi 1 per x. So, bila awak apply x to infinity, dia jadi apa? Dia jadi kosong. So, sama tak dengan ni kosong? Sama. Okay. So, that's how awak double check jawapan awak.